Hey, what's up guys? Last weekend ada event dekat area rumah, so tak nak FOMO, saya pergi jugalah walaupun luar daripada masa saya. Semuanya tutup lagi. Yang ni macam England 2014. Dia lah buat name set Rooney ataupun Harry Kane. Next sebelah railing ni macam ada template daripada Amro. Ni macam boleh DIY Pahang. Set nombor 17 lagi. So Zainal Abidin Hassan lah. Tergantung macam Scarecrow ni macam Manchester United 96-97. Ni kalau name set Beckham. Betul ke Beckham? Betul lah Beckham. Mesti harga ribu-ribu ni. Dari jauh nampak ni jersey Brazil 2002 World Cup Edition. Nombor 11 dipakai oleh Ronaldinho waktu tu. Belakang dia ada jersey Germany, Boca Juniors dan Real Madrid. Yang ni yang kotak-kotak ni macam jersey Kelantan. Betul lah ni, time champion. Dalam jalan-jalan ada kedai ni, dia tak cover pula, so kita boleh cuci mata sikit. Dia Sweden 94, Parma Away 94, Arsenal Invisibles, ni Beckham World Cup 98, red card. Ni Beckham Euro tak masuk penalti. Yang ni Beckham tak dengar cakap manager, berdarah kening. Ni Beckham Treble 99. Jisung Park World Cup 2002, Elites 2002. Ni kalau buat jam set James Milner ni best ni. So dekat railing ni banyak jersey cantik, memang rambang mata, tapi paling menarik perhatian saya adalah ni Calvin Phillips Sunderland. Street won't forget lah partnership ni dengan Niall Quinn time tu. Kalau tadi ada Ronaldinho, ni kembar dia Ronaldo kat sini Okay, kita jalan lagi, nampak jersey Selangor tanda treble. Yang ni name set Bambang Pamungkas. Mengimbau kenangan betul Bambang ni. Sebenarnya event ni adalah event thrift dan influencer pre-love. Terasa kecil hati bila tak diajak. So korang bolehlah follow account Gold Digger untuk jadikan saya influencer mungkin. Thank you guys.